Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta second hand ataupun kereta terpakai yang berbaloi dibeli mengikut bajet masing-masing ataupun mengikut bajet anda. Antara 5 kereta yang dilistkan dalam video ini merupakan antara kereta yang cukup reliable untuk dimiliki dengan penggunaan bahan api yang cukup jimat. Yang paling penting, tidak rugi untuk beli, senang untuk jual balik. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, kereta bajet 10 ke 15 ribu ringgit, iaitu Proton Saga FLX. Proton Saga FLX ini ada dua versi enjin yang diperkenalkan, iaitu 1.3 liter dan 1.6 liter. Saga FLX mula diperkenalkan pada tahun 2012 sehinggalah tahun 2015. Ini merupakan kereta second hand daripada segmen B yang berbaloi untuk dimiliki kepada keluarga kecil yang baru nak mulakan kehidupan alam perkahwinan. Harga pasaran untuk Saga FLX pada hari ini bermulanya daripada harga RM9,000 sehinggalah RM15,000, bergantung pada kondisi kereta. Kalau korang tak nak kereta yang besar daripada segmen B, ambil daripada segmen A. Dengan bajet sedemikian, korang boleh dapat Pro Duo Viva. Pro Duo Viva ini mula diperkenalkan pada tahun 2010 sehinggalah 2014. Harganya pun hampir sama dengan Proton Saga FLX, terutama sekali untuk Pro Duo Viva Elite. Dua kereta yang disenaraikan ini dengan bajet 10 ke 15 ribu ringgit ini merupakan kos penjagaan yang cukup rendah serta penggunaan fuel consumption yang agak jimat. Kedua, bajet 20 ke 30 ribu ringgit. Kereta yang sesuai dengan bajet sedemikian adalah Pro Duo Myvi generasi kedua yang mana diperkenalkan pada tahun 2011 sehinggalah tahun 2017. Pro Duo Myvi generasi kedua ini digelar sebagai Pro Duo Myvi lagi best. Ada dua versi enjin yang diperkenalkan, iaitu 1.3 liter dan 1.5 liter. Di tahun 2025 hari ini memiliki sebuah Pro Duo Myvi lagi best ataupun Pro Duo Myvi daripada generasi kedua ini amat berbaloi sekali, terutama sekali korang yang baru nak mulakan alam pekerjaan. Daripada segi penjagaan, ramai yang sudah tahu ia merupakan sebuah kereta Malaysia yang senang untuk dijaga. Itu untuk kereta kecil. Namun kalau korang nak kereta sedan ataupun kereta besar sedikit dengan bajet sedemikian, korang boleh pilih Proton Preve. Untuk Proton Preve ini ada dua versi transmisi yang diperkenalkan, iaitu manual dan automatic. Bagi Proton Preve ini, ia mula diperkenalkan pada tahun 2012 sehinggalah tahun 2018. Sepanjang pengeluaran Proton Preve ini ada dua versi enjin yang diperkenalkan, kedua-duanya adalah 1.6 liter, iaitu 1.6 liter Campro IAFM dan 1.6 liter Campro CFE. Kalau korang tak pentingkan kelajuan, nak kos rendah, ambil model 1.6 liter Campro IAFM, merupakan enjin NA. Dua jentera yang disebutkan mengikut bajet 20 ke 30 ribu ringgit ini merupakan antara kereta yang agak berbaloi untuk dimiliki di tahun 2025 hari ini bagi pasaran terpakai. Yang paling penting, value kereta ini masih tinggi lagi. Kalau korang nak jual balik pun kerugian besar tidak akan berlaku. Seterusnya, ketiga, bajet 30 ke 50 ribu ringgit. Ada 3 jenis kereta yang dilistkan dalam video ini. Mula-mula sekali kita tengok Pro Duo Beza 1.3 liter. Untuk Pro Duo Beza ini korang boleh pilih tak kisahlah tahun lama ataupun tahun baru mengikut bajet masing-masing. Ianya sesuai untuk buat bisnes ataupun grab. Demand agak tinggi bila nak jual balik. Kedua, Toyota Vios NCP 150. Vios generasi ketiga ini mula diperkenalkan pada tahun 2015 sehinggalah tahun 2018. Harga pasaran untuk Vios generasi ketiga ini masih stabil lagi, tidak jatuh dan tidak turun. Lebih tepat lagi, mudah untuk jual balik. Dan yang terakhir sekali, kereta bajet 30 ke 50 ribu ringgit boleh pilih Honda Jazz GK5. Jazz GK5 ini merupakan Honda Jazz yang terakhir sekali yang dikeluarkan oleh Honda di Malaysia. Ia mula diperkenalkan pada tahun 2014 sehinggalah tahun 2018. Tapi mungkin harganya agak tinggi sedikit bagi model last production ataupun last tahun pengeluarannya. Value Honda Jazz GK5 pada hari ini masih kekal lagi sampailah ke hari ini, disebabkan oleh banyak permintaan modifikasi di luar sana.
Alright guys, so 3 kereta yang dilistkan ini dengan bajet 30 ke 50 ribu ringgit ini merupakan antara kereta yang berbaloi untuk dimiliki bagi pasaran second hand di tahun 2025 hari ini. Seterusnya kita masuk yang keempat. Untuk yang keempat ini kita pergi pula kepada kereta yang besar sedikit dengan harga yang agak tinggi sedikit, bermulanya daripada harga 60 ke 90 ribu ringgit. Kereta yang saya masukkan ini adalah Toyota Corolla Altis yang mana dikeluarkan pada tahun 2014 sehinggalah tahun 2018. Cukup reliable untuk dimiliki, masih value dalam kategori kereta mewah. Saya boleh katakan di sini untuk Toyota Corolla Altis bagi pasaran second hand 9/10 hanya satu saja yang bermasalah. Itu pun mungkin owner lama tak jaga betul-betul. Sebelum ini pun saya ada buat satu video mengenai 5 kereta Toyota yang berbaloi untuk dimiliki. Kalau korang nak tahu lebih, korang boleh klik link dekat bawah. Seterusnya kedua, kereta bajet 60 ke 90 ribu ringgit, ia adalah Honda HR-V. Honda HR-V yang kita nak tengok kali ini adalah daripada generasi kedua Honda HR-V yang mana diperkenalkan pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2017 yang dikategorikan dalam segmen B. Ini merupakan salah sebuah SUV daripada Honda yang harga masih stabil lagi bagi pasaran second hand. Jika korang tak nak sebuah kereta sedang daripada Toyota, boleh pilih Honda HR-V ini daripada generasi kedua dengan bajet 60 ke 90 ribu ringgit ini. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini merupakan sebuah kereta MPV yang demandnya agak tinggi bagi pasaran terpakai ataupun pasaran second hand dengan bajet 20 ke 70 ribu ringgit. Kereta yang saya masukkan ini adalah Pro 2 Alza. Pro 2 Alza merupakan sebuah MPV bajet permintaan agak tinggi sekali bagi pasaran hari ini. Sesuai untuk keluarga besar yang versi lama pun masih okey lagi jika dimiliki pada masa kini. Seterusnya kedua, kereta MPV yang menjadi permintaan ramai pada hari ini adalah Toyota Wish. Untuk Toyota Wish ini ada dua generasi yang diperkenalkan, bermulanya pada tahun 2004 sehingga tahun 2017. Sepanjang pengeluaran Toyota Wish ini ada dua jenis enjin sahaja yang diperkenalkan, iaitu 1.8 liter dan 2.0 liter. Saya boleh katakan di sini untuk Toyota Wish ini tak kisahlah yang model lama ataupun yang model baru, mengenai bentuk bodinya agak evergreen lagi. Boleh dikatakan 10 tahun akan datang masih up to date lagi untuk dimiliki. Tambahan pula ini merupakan salah satu MPV daripada Toyota yang bajet nampak mewah. Alright, so itu adalah 5 kereta second hand bajet di tahun 2025 hari ini. Sebenarnya ada banyak lagi kereta-kereta di luar sana. Jika anda tahu kereta apakah lagi yang bajet di luar sana, cuba korang komen dekat bawah. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya harap sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, itu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.